Dalam hutan kalau kita bergerak, salah satu yang akan mengganggu kesenangan kita berjalan dalam hutan adalah pacat. Jadi salah satu cara yang aku gunakan untuk elak pacat datang ke aku dalam hutan, ini dia. Okey, kalau kau nak tahu, ini adalah cuka. Cuka makan je aku pakai. Tapi caranya, tambahkan dengan garam, kemudian simpan dalam botol. Caranya mudah je untuk kita pakai. Spray pada kaki kita. Bila mana kita spray pada kaki kita, insya-Allah pacat takkan datang. Pasal inilah salah satu cara yang aku pakai. Kalau kau nak pakai cuka pokok getah pun boleh juga, tapi kau kena bancur dengan air. Campur air, kemudian letak garam, lagi piau. Ini pun sama juga, kalau cuka makan, letak garam, lagi piau. Ataupun pakaian kau ni, kau rendam dalam cuka garam, dalam cuka makan kita tu, letak garam, rendam dalam 1 jam, kemudian jemur bagi kering, pakai. Lepas pakai, masuk hutan, insya-Allah pacat takkan datang. Cara kedua, kalau kau tak nak rendam baju kau dalam cuka, kau bawa dalam botol siap macam ni, nak masuk hutan kau spray pada kaki kau macam ni. Spray je macam ni. Basah pun tak apa, tak ada masalah. Sebab cuka ni dia pedih, dia tajam. Bila mana dia tajam pedih macam ni, pacat takkan naik. Percayalah cakap aku. Aku pun terbatuk ni. Okey, satu lagi kelebihan kita bawa cuka dalam hutan, ini adalah satu medium yang kita boleh gunakan untuk mengelak pertembungan kita dengan haiwan buas dalam hutan. Kenapa? Sebab cuka ni dia tajam dan perit. Jadi di sini menjadi salah satu komunikasi kita dengan haiwan-haiwan hutan. Dalam hutan ada 2 jenis haiwan. Haiwan pemangsa dan juga bukan haiwan pemangsa. Dan cakap harimau dan juga rusa lah, contoh kata. Jadi harimau akan datang berburu rusa. Rusa akan bergerak untuk elak pada harimau. Anda kata kalau berlakunya pergerakan rusa yang datang ke arah kita, tapi disebabkan deri haiwan sangat kuat, dia bau cuka ni perit, dia akan belok ke arah lain. Jadi dalam masa sama, kebetulan ada seekor harimau yang datang juga, follow dia untuk baham dia, untuk buru dia, untuk makan. Bila mana rusa tu belok ke arah lain, dalam masa sama disebabkan cuka ni yang bau perit ni, harimau pun akan belok ke arah di mana rusa tu belok. Sebab dalam hutan, harimau ni dia bergerak dengan gunakan jejak bau. Dia bukan macam kita tengok pada jejak pokok kena makan, anak pokok kita kata kancil. Harimau tak, dia akan gunakan jejak bau untuk kesan haiwan buruan dia. Jadi bila mana kita gunakan cuka ni unsur luar, unsur perit. Binatang deri dia kuat, bila mana dia bau benda perit, bau unsur luar, dia akan belok ke arah lain. Sebab bagi binatang macam rusa, kita ni adalah pemangsa, pembunuh. Jadi dia tak nak berdepan dengan kita, dia belok ke arah lain. Dalam masa sama, harimau yang buru dia pun akan belok ke arah lain. Itu akan menyelamatkan kita ataupun mengurangkan risiko daripada berlakunya sebarang pertembungan antara kita dengan haiwan pembunuh dalam hutan. Ini salah satunya ilmu. Kita taklah menjamin 100%, tapi setidak-tidaknya kita berusaha dalam hutan ni untuk kita, daripada kita bertembung dengan mana-mana haiwan pembunuh senyap dalam hutan. Jadi jom kita teruskan perjalanan kita pada malam ni, di mana pada malam ni aku akan buat lagi satu aktiviti, meredah hutan dalam gelap malam. Lampu kena ada, parang kat tangan. Jom. Bila mana kita bergerak dalam hutan dan kita jumpa laluan macam ni, ini adalah denai. Pertama, jangan kita sangka ini adalah denai-denai manusia. Boleh jadi ini adalah denai haiwan buas dalam hutan. Kalau kita tengok denai haiwan buas dalam hutan, dia akan hampir sama dengan denai kita, denai yang manusia guna untuk lalu. Tapi sebenarnya itu bukanlah denai manusia. Itu adalah denai-denai haiwan. Ini kalau susur denai ni, mesti akan ada kesan haiwan-haiwan. Biasanya haiwan-haiwan buas, haiwan-haiwan besar macam babi, beruang dan juga harimau. Jadi untuk elak daripada berlakunya sebarang pertembungan dengan mereka yang tak diingini, aku akan pusinglah ke arah lain.
Sambil kita bergerak ni, atas semua kau kena suluh. Sebab ini adalah level hutan tebal. Kita bukan takut benda, tak takut hantu. Yang takutnya adalah harimau kumbang ataupun beruang. Tapi yang paling takut harimau kumbang lah. Sebab apa binatang tu, dia cakap, atau pokok dia cakap, semua kita kena tengok, kena suluh, kena perhatikan. Ni pokok balak ni. Ular gonggok dalam hutan. Besar kan? Besar tak? Ni ular gonggok ni. Ini dia. Ular gonggok besar kan? Besar. Dulu geng, salah satu benda aku pernah jumpa lah dalam hutan ni. Kalau cerita mesti korang tak percaya. Lipan. Lipan paling besar pernah aku jumpa saiz lengan aku ni. Panjang hampir satu tangan aku. Dalam hutan ni macam-macam ada. Kau nak bohong. Sebab itulah aku cakap, dunia hutan ni kita kena bersedia. Parang senjata kau kena ada. Lipan saiz besar lengan kita sendiri, lengan aku sendiri. Panjang pun hampir satu lengan aku ni. Mesti mici padu tu. Itu kalau kena tu, selai bulan, situ juga enggak arwah nanti. Jom. Sekarang perjalanan aku pun dah mula turun dekat kawasan lembah dalam hutan ni. Macam mana aku tahu? Tengok pokok ni. Sekeliling aku ni adalah pokok kabung. Pokok kabung ni biasanya akan tumbuh dekat kawasan-kawasan lembah. Mudah jumpa. Nampak ni. Batang dia. Ini kesan kuku. Tapi haiwan apa yang jengkam ni, haiwan apa yang cakar, tak pasti. Tapi tengok pada gaya, haiwan buas. Ni pun sama ni. Kesan-kesan cakar dia ni. Ada banyak lagi ni. Ni pun sama ni. Dia panjat. Tapi tak tahu haiwan benda ni. Ni pun ada lagi ni. Dalam ni. Tapi 3 je. Pelik juga haiwan apa benda ni. Hantu kot. Bila mana kita jumpa dalam hutan, benda-benda macam ni, di waktu kita sedang bergerak, lagi bersorangan. Jangan ambil masa terlalu lama untuk kita berada dekat sini. Sebab risau ini adalah wilayah dia. Aku tak nak pisang berbuah 2 kali sebagaimana yang siri lepas. Kawasan berair, bila mana bergerak waktu malam macam ni, benda yang ditakuti adalah ular katam payung ataupun ular katam tebu. Sebab ular tu bersifat bisa membunuh. Ada kata kalau berdepan, boleh tetak. Tapi kalau dah tak boleh tetak, matikan pergerakan. Jangan ambil risiko bergerak, nanti kena patuk. Dalam hutan, kalau kita kena patuk ular, dia ada herba. Tapi herba ni tak pernah ada dekat tanah kita ni, yang ada dekat Borneo banyak.
Tapi untuk kau dapatkan herba dalam hutan, kau takkan sempat. Di mana kau nak bergerak nanti, nak dapatkan herba, dan bisa tu mengalir ataupun menular dalam badan kita ni. Kalau dekat Sabah Sarawak sana, dekat tanah Borneo, ada satu daun disebut sebagai penawat torok. Boleh search dekat Google macam mana penawat torok. Daun dia lebih kurang macam panjang-panjang pun tak panjang, pendek-pendek pun tak pendek. Tapi kau jangan takutlah, bila mana kita kena batuk ular dalam hutan, masih ada lagi rawatan ataupun tata cara untuk kita merawatnya dengan kaedah-kaedah survival. Jom kita belajar. Okey geng, dalam hutan bila mana kita bergerak sama ada siang ataupun malam, tapi terutamanya pada waktu malam, salah satu yang boleh dikatakan agak menggerunkan, agak menakutkan kita adalah ancaman kalau berlakunya sebarang kes patukan ular berbisa kepada kita. Sebab dalam hutan ni tidak ada cara untuk kita merawat bisa ular sebenarnya, tapi kita boleh mencegah daripada kita dipatuk. Bagaimana untuk kita mencegah? Okey, bergerak dalam hutan, mata mesti meliar. Bawa lampu suluh sekeliling ni. Tengok pada pokok-pokok, pada daun-daun. Jangan pegang sembarangan. Takut kita pegang, kita paut waktu kita sedang berjalan, ular berbisa jatuh atas badan kita. Memang kena patuk. Jadi bila mana kita kena patuk, nak tak nak kita kena buat rawatan awal untuk kita mengurangkan risiko kematian dengan bisa ular. Tapi kita pun kena fahamlah, untuk mengelak kematian ni bukanlah satu perkara yang berada pada tangan makhluk. Tapi bila mana kita berdepan dengan situasi macam tu, kita kena rawat diri kita dalam kaedah ataupun tata cara survival hutan. Okey, dalam masa perjalanan ni, aku ambil masa sedikit untuk kongsikan kepada korang bagaimana ataupun apa perlu kita buat kalau kita kena patuk dengan ular berbisa. Ini 2 batang kayu. Tapi sebelum tu kita kena fahamlah dan kita kena tahu. Okey, dalam hutan ni ular ada pelbagai jenis. Ada ular sawa, ada ular bisa membunuh dan juga ular yang bisa tidak membunuh manusia. Itu apa yang kita fahamlah. Tapi mesti ingat, dalam hutan semua ular adalah membunuh. Sama ada dia ular sawa, ular bisa level separa membunuh ataupun ular bisa membunuh. Contohnya ular bisa membunuh ni macam ular kapak kan, ular katam tebu, ular gedong sela. Tapi ular yang bukan berada dalam level bisa membunuh, contohnya macam ular tiung punti ataupun ular gadung, ular daun. Tapi mesti ingat, seperti mana yang telah aku katakan tadi, dalam hutan ular semuanya adalah membunuh. Kenapa? Sebab hutan geografinya adalah off-road. Jadi kita bergerak turun naik bukit dalam hutan ni. Jadi bila mana kita kena patuk dengan ular, contoh katalah kena patuk dengan ular tiung punti, yang di mana kita belajar ular tiung punti adalah ular yang bisanya bukan level membunuh manusia. Tapi bila mana seseorang itu antibody dia lemah dalam hutan dan kena patuk, kemudian dia bergerak sana sini untuk dapat rawatan, untuk dapatkan bantuan. Jadi bisa tu akan cepat mengalir dalam darah dia, pergi ke segala urat saraf dalam badan kita ni. Jadi di situ akan membuatkan kita cepat untuk menemui pintu kematian dalam hutan ni. Sebab itulah aku cakap dalam hutan ni bisa ular semuanya berada dalam label membunuh. Kenapa? Sebab geografi hutan tu yang akan membuatkan bisa dalam badan kita ni lebih cepat mengalir. Okey, jadi kalau kena patuk, apa caranya? Kita rawat macam mana kalau kita kena patuk. Untuk kita merawat kesan patukan ular dalam hutan, sama ada bisa membunuh ataupun bisa tidak membunuh, pertama kita kena ada 2 batang kayu. Okey, perhatikan 2 batang kayu ni macam mana saiz dia, tidak terlalu kecil dan juga tidak terlalu besar. Kemudian kita kena ada tali pun boleh pakai, ataupun getah macam ni pun kita boleh pakai, tak ada masalah. Okey, contohnya kena patuk kat sini. Ambil kayu 2 batang ni, letak kat sini. Okey, letak macam ni kayu ni. Kenapa perlu letak macam ni? Nanti aku terangkan. Kemudian ambil getah. Kalau buat getah lagi bagus. Getah ni apa patut kita buat dengan getah ni? Getah ni kita potong macam ni.
Kalau kalau kita berdua lagi baguslah, lagi mudah untuk kita merawat. Tapi kalau kita seorang-seorang, inilah caranya, nak tak nak kita kena buat juga. Okey, ambil getah tadi yang kita dah putuskan, yang kita dah potong, ikat macam ni. Kita ikat macam ni. Kemudian biarkan, kemudian setting bagi cantik kedudukan dia. Kemudian ambil getah lagi satu. Getah kena ada dua lah. Kalau tak ada getah, kita pakai tali pula. Getah ni pun sama juga, kita potong. Okey, kena patuk di sini tau. Ikat pula di atas. Nampak tak macam mana? Nampak tak macam mana? Okey, contoh, kena patuk di sini, kayu 2 batang. Satu sini, satu sini. Okey, patuk di sini. Getah ikat kat sini, ikat kat sini. Ikat boleh kata tak terlalu kuat sangat dan juga tak terlalu longgar sangat. Kenapa perlu diikat dengan tali, dengan getah? Okey, ada sebabnya kenapa perlu letak 2 batang kayu macam ni, kemudian perlu ikat dengan getah ataupun tali. Kalau ikat dengan tali, sama juga caranya. Bila mana kita ikat macam ni, getah macam ni, patuk ular di sini. Faham tak? Nampak tak contoh kata patuk ular di sini, getah atas satu, bawah satu. Okey, tujuannya untuk mengurangkan pengaliran bisa ular ke seluruh badan kita. Sebab darah kita ni, jantung kita dia akan pam darah. Patuk di sini, jantung akan pam darah, darah akan cepat mengalir. Bila mana ada rawatan macam ni, ini dipanggil rawatan survival. Dia akan mengurangkan proses cepatnya aliran darah mengalir dalam tubuh badan kita. Jadi di situ kita mungkin ada peluang untuk diselamatkan. Sebab itulah kena buat macam ni. Tapi andai kata kita tak ada getah, kita hanya ada tali saja. Okey, tali juga boleh diguna pakai untuk kita merawat macam mana untuk kita ikat. Sama je cara macam tadi. Ikat macam ni dengan tali, kemudian yang ini pula ni naik ke atas. Naik ke atas, pastikan tidak terikat pada kesan bisa ular. Kesan patukan ular. Kemudian yang ni ikat. Nak ikat mati pun boleh, nak ikat apa benda pun boleh. Tak ada masalah pun. Nampak tak macam mana contohnya? Ini kesan patukan ular. Ikatannya macam ni. Nampak tak contoh? Okey, nampak tak contohnya? Kalau kita kena patuk ular. Ini adalah cara awal untuk rawatan survival. Satu kayu kat sini, nampak ni. Kayu kat sini satu, sini satu. Tali ni bertindak untuk mengurangkan aliran darah kita, memperlambatkan keadaan aliran bisa ular yang kesan daripada kesan kena patuk ni naik ke atas badan kita ni. Sebab tadi macam aku cakap, jantung kita akan pam darah. Kalau tak ada rawatan awal macam ni, bisa tu akan lebih cepat mengalir dalam tubuh badan kita. Kau jangan terikat dengan tali tanpa letak kayu, sebab itu akan membuatkan kaki kau ni nanti rosak segala urat saraf di bahagian bawah ni. Nanti orang kata silat bulan boleh diselamatkan. Nanti bila sebabkan kau ikat habis macam ni tanpa letak kayu, tanpa ada aliran darah, nanti lambat cepat nanti elok kaki kau boleh selamatkan, dia buruk kena potong. Kita ikhtiar, kita cuba. Ini adalah cara ataupun kaedah dalam rawatan survival hutan. Tapi kau mesti ingatlah, bila mana berlakunya kes kena patuk ular, sama ada kawan kau ataupun kau kena patuk ular. Contoh kata kalau kena patuk ular dekat tangan kan, jangan kau nak mandai-mandai sedut bisa tu pakai mulut. Itu semuanya pembohong. Kau mesti ingat, bila mana kita sedut bisa ular pakai mulut dekat kawasan yang kena patuk ni, pertama gigi kita ni, urat saraf kita, gusi-gusi kita ni, dia mudah luka sebenarnya. Kemudian bila mana kita sedut bisa ular pakai mulut kita, bisa ular tu akan masuk dekat celah gusi kita ni, dia akan pergi ke ni, cerebellum. Ini adalah cerebellum, paling mudah terdedah. Bila mana bisa tu dia merayap ke cerebellum, okey, kesan pertama yang kau akan dapat adalah lumpuh. Kalau kau tak mati, kau akan lumpuh dari hutan. Lumpuh perlahan. Jadi jangan ajar diri kau sedut bisa ular tu. Itu semuanya kelentong belaka semua tu. Kita nak belajar ilmu survival, ambil yang betul. Bila mana kau kena patuk ular dalam hutan, dah tak ada masa lagi dah kau nak mencari penawar ataupun herba-herba dalam hutan. Bila mana kau dah kena patuk, masa itulah kau nak bergerak dalam hutan, nak cari penawar herba apa semua. Dalam tempoh kita bergerak tu, bisa ular dah pun semakin
merebak dalam tubuh badan kita mengikut urat saraf kita, disebabkan jantung kita semakin laju mengepam. Jadi itu akan membuatkan kita terkorban serta-merta dalam hutan tanpa sebab kita jumpa jalan keluar daripada hutan. Tapi kalau kena patuk bisa ular ini hanyalah rawatan survival sahaja. Tapi sebenarnya untuk selamat dalam hutan sangat-sangat tipis. Jadi cara yang terbaik sebelum kita kena patuk ular, bergerak dalam hutan, mata pergi dulu, tengok sekeliling, jangan jalan syok sendiri. Itu yang terbaik. Perhatikan betul-betul sebab hutan ni berisiko. Jom sambung perjalanan. Untuk berdedah sungai pada waktu malam, kita pun tahu sungai adalah satu benda ataupun satu bentuk geografi alam yang sangat-sangat berisiko, lagi-lagi kalau kita menghadapinya pada waktu malam. Jadi berdasarkan pengalaman yang lepas, untuk aku berdedah sungai pada malam ni bukan lagi dengan parang. Parang akan disimpan, tapi aku akan gunakan ini dia, senjata aku. Kecil tapi berbisa, bukan kaleng-kaleng. Ini agak mantap sikit pasal dia kecil, senang kita nak melawan. Ikam terus. Bulan terang. Okey geng, kalau dalam siri yang sebelum aku pernah kongsikan kegunaan asap dalam tujuan survival untuk menarik perhatian penyelamat, di mana pelajaran itu disebut ataupun dikenal sebagai campfire. Tapi pada malam ni aku gunakan asap sebagai satu unsur survival, yang mana asap ni akan digunakan sebagai satu bentuk medium untuk kita berkomunikasi dengan haiwan-haiwan dalam hutan. Sebab kita mesti ingat, hutan adalah dunia psikologi. Jadi untuk kita menghadap dunia psikologi, gunakan juga psikologi. Jadi malam ni kenapa malam ni sambil berehat aku menggunakan asap? Sebab tujuannya adalah untuk memberitahu kepada haiwan-haiwan pemangsa yang mana aku sedang berada di sini dengan menggunakan asap. Sebab haiwan-haiwan pemangsa macam rusa, contoh kata, geria mereka sangat kuat untuk mengesan bau-bau asing ataupun bau-bau aneh macam asap. Jadi mereka akan berpusing ke arah lain.
Seperti mana yang aku cakap tadi pada awal video, kalau kita gunakan cuka, sama juga konsep dia, cuma yang ni kita gunakan asap pula. Asap lebih kuat daripada cuka. Jadi bila mana kita bergerak dan kita berehat macam ni, nyalakan asap, kebetulan ada rusa yang sedang datang ke arah kita, bila mana dia bau unsur asap, dia akan pusing ke arah lain. Jadi dalam masa sama, kalaupun ada juga pak belang ataupun harimau kumbang yang sedang buru dia, sebab seperti mana yang aku dah cakap pada awal video, harimau belang akan buru mangsa mereka dengan menggunakan jejak bau. Dia follow, dia ikut, jejak bau rusa dia akan ikut. Kebetulan rusa tu pula disebabkan unsur asap, dia pusing ke arah lain. Dan automatik harimau belang tu juga akan pusing ke arah lain mengikut jejak rusa tu. Jadi di situ kita dah pun selamat, dah mengurangkan risiko berlakunya sebarang pertemuan antara kita dengan haiwan-haiwan buas dalam hutan. Ini salah satulah kegunaan asap dalam hutan dalam tujuan survival. Komunikasi kita dengan haiwan-haiwan dalam hutan. Boleh gunakan macam-macam juga. Tak mesti nak gunakan, tak mesti nak kena gunakan asap. Boleh guna cuka, asap ataupun apa-apa saja unsur yang berbau perit. Tapi dengan syarat jangan gunakan unsur yang berbau wangi. Sebab yang berbau wangi akan menarik perhatian haiwan-haiwan lain pula. Contohnya macam beruang. Ini saja je aku rehat dulu pasal penat. Memang penatlah kita berjalan dalam hutan ni. Nanti lepas habis penat aku akan teruskan perjalanan rimba ni. Perjalanan pada malam hari dalam hutan agak mencabar. Kalau korang tak biasa buat, jangan buat cara solo. Sebab banyak risiko yang kita kena hadapi kalau kita bergerak dalam hutan cara solo pada waktu malam. Sambil berehat, atas pun tak kusuluh juga. Sebab kita takut kalau ada ancaman lain macam harimau kumbang ataupun beruang. Dua binatang tu, panjat pokok memang cekap. Kalau kita berdepan dengan mereka dan kita lari atas pokok, kita buat satu kesilapan besar. Sebelum kita bergerak, musnahkan dulu api-api ni. Nanti jangan kena kita, punca hutan akan terbakar. Aku pun dah sampai kat dalam ladang sawit ni. Sebagaimana dalam peta yang aku tunjuk tadi tu. Jadi aku ambil masa sikit dah untuk berehat dekat ladang sawit ni. Sebab bila mana kita bergerak dalam hutan macam ni, walaupun pada waktu malam, penat tetap akan terasa. Dalam masa sama, mata, telinga tetap kena pasang. Sebab sawit ni masih lagi dalam sempadan dengan hutan. Macam-macam risiko kita boleh berdepan. Jangan pernah kita rasa aman. Jadi sambil aku berehat ni, salah satu pelajaran yang aku nak kongsikan dengan korang. Ini adalah berdasarkan pengalaman aku sendiri. Sambil kita berehat, telinga ni paling penting kena pasang dalam gelap malam hutan macam ni. Walaupun ini adalah skala ladang sawit, tapi ladang sawit ni masih lagi dalam sepadan hutan. Dan tengok dalam peta pun, memangnya depan sana adalah hutan balik. Hilang penat, aku akan terus berjalan, terus balik meredah hutan. Walaupun kita berehat, telinga tetap kena pasang. Sebab ini berdasarkan pengalaman aku sendiri. Dulu pernah sekali dalam hutan di waktu aku sedang berehat, duduk macam ni lah. Telinga aku dapat tangkap bunyi pergerakan. Di mana bunyi pergerakan tu macam ada benda bergeser kat daun. Bila aku pandang, itu dia, ular tedung. Tapi sebab masa tu aku dalam keadaan duduk, jadi dia tak buat apa-apa tindakan lah untuk mematuk aku. Sebab ular tedung ni, ataupun apa-apa spesies ular, dia takkan patuk sebarang objek yang tidak bergerak. Itu ular. Sebab itulah tadi aku dah cakap, bila mana kita berdepan dengan ular ni, matikan pergerakan. Jangan kita mula bergerak. Kalau kita bergerak, kita akan dipatuk. Berehat macam mana sekalipun, parang tetap kat tangan. Apa-apa jadi, kita lawan. Parang kena ada, pepper spray pun ada. Kalau nak bergerak dalam hutan pada waktu malam macam ni, lagi banyak persediaan yang kita kena buat. Bukan setakat mental kena fit, fizikal kena fit. Peralatan kita pun kena ada secukupnya. Sebab hutan adalah sangat-sangat berisiko pada malam hari.
Jom, kita teruskan perjalanan kita. Geng, apa tu geng? Menarik nasib baik mana atas. Ini kalau tak perasan ni, sepak ataupun nasib tak baik tadi kalau duduk bawah dia, makan tak habis tu. Tahu tak apa dia? Tu dia. Oh, sarang tebuan. Itu kalau jatuh atas kita tu, Allah Akbar. Tak payah jatuh atas kita lah, kerana kalau angin kuat tiba-tiba ni kan. Kalau tiba dia pun jatuh ke bawah sebab angin kuat, mana kita nak lari ni? Nasib baiklah aku jenis suka benda menyuluh atas bawah sekeliling apa semua. Inilah dia kebaikan dia, kelebihan dia. Tengah bunyi pergerakan. Ya Allah tadi. Seram. Oh, itu dia. Tu buan. Jom kita pedas sebab mungkin tak nak jadi benda-benda yang tak elok. Okay geng, aku pun dah lepas fasa sungai yang kedua ni. Agak penat sebenarnya malam ni. Dalam. Lebih dalam daripada sungai yang sebelum. Jadi aku akan teruskan perjalanan sebelah balik hutan ni. Berehat dulu, penat. Berehat tepi sungai juga. Jom. Ular katam. Katam tebu ataupun katam payung. Ini kalau kena, auto pindah alam. Bisa membunuh. Kalau kena, tiada maaf bagimu.